Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Wahidah. Unit seterusnya iaitu elektrik. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah litar bersiri dan litar selari. Perhatikan rajah ini. Ini ialah satu litar elektrik lengkap. Litar elektrik ialah laluan lengkap yang membolehkan arus elektrik mengalir. Untuk membina satu litar elektrik, kita perlukan sumber tenaga seperti bateri, wayar penyambung, mentol atau peralatan elektrik dan suis. Jika litar lengkap, mentol akan menyala. Jika litar terputus, mentol tidak akan menyala. Mentol dan komponen elektrik boleh disambungkan dalam litar elektrik dengan dua jenis susunan iaitu bersiri atau selari. Mari kita perhatikan apakah ciri-ciri bagi litar bersiri dan litar selari. Dalam litar bersiri, setiap mentol disusun dalam bentuk satu rantai atau satu barisan. Cuba perhatikan, litar bersiri hanya mempunyai satu laluan sahaja untuk arus elektrik mengalir. Dalam litar selari pula, mentol disusun dalam bentuk cabang yang selari antara satu sama lain. Ini ialah cabang elektrik yang pertama, manakala ini pula ialah cabang elektrik yang kedua yang terletak secara selari dengan cabang elektrik yang pertama. Litar selari mempunyai lebih dari satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Ini laluan arus elektrik pertama. Ini pula laluan arus elektrik kedua. Tahukah kamu, kita boleh membuat lakaran litar bersiri dan litar selari menggunakan simbol. Dalam rajah litar, simbol elektrik digunakan untuk mewakili komponen pada suatu litar elektrik. Mari kita lihat simbol bagi komponen yang terdapat pada litar elektrik. Yang pertama ini ialah simbol bagi sel kering. Simbol sel kering dilukis menggunakan dua garisan selari yang tidak sama panjang. Garisan panjang menunjukkan terminal positif, manakala garisan pendek menandakan terminal negatif. Ini ialah simbol jika terdapat dua sel kering. Seterusnya, simbol bagi suis terbuka. Ini menandakan suis berada dalam keadaan off atau arus elektrik tidak mengalir. Mentol tidak akan menyala jika suis terbuka. Ini pula simbol bagi suis tertutup. Ini menandakan wayar atau arus elektrik mengalir. Suis berada dalam keadaan on dan mentol akan menyala jika suis tertutup. Yang ketiga, simbol bagi mentol. Garisan silang menunjukkan filamen atau bahagian mentol yang menghasilkan cahaya. Mentol menyala apabila arus mengalir. Lakaran menggunakan simbol lebih mudah difahami dan dapat menunjukkan sambungan komponen elektrik yang lebih jelas berbanding dengan gambar komponen elektrik sebenar. Mari kita lihat langkah untuk melakar rajah litar bersiri. Langkah pertama, lakarkan simbol sel kering. Kemudian, lakarkan simbol bagi mentol. Ketiga, lakarkan sambungan sel kering dengan mentol secara lurus. Akhir sekali, letakkan simbol bagi suis. Bagaimana pula cara melakar litar selari? Mulakan lakaran dengan melakar cabang elektrik yang pertama. Kemudian, lakarkan cabang litar elektrik kedua secara selari. Baiklah murid-murid, kita akan sambung topik seterusnya dalam video akan datang.
Jumpa lagi.